Makhluk asing yang dipanggil Sphere tiba-tiba saja menyerang planet bumi. Tak guna ingat planet bumi di planet awak ke apa, ha? Jangan pandang rendah pada manusia lah! Atas sebab yang tertentu, saya jadi Atromedeka dan melawan mereka. Tapi bumi diliputi dengan medan. Selepas tu, saya menyertai Jabatan Respon Kaiju Sekolah Latihan TPU. Sudah hampir setahun, bumi masih diliputi dengan medan Sphere. Kami juga tak dapat berkomunikasi dengan Marih ataupun tinggalkan bumi. Macam mana pun, tak ada apa yang berubah dan kehidupan penduduk bumi kembali tenang seperti biasa. Saya takkan mengalah! Kami menghabiskan banyak masa dengan macam-macam latihan lasat yang mereka aturkan. Harap mereka selamat. Saya rindu mak dan ayah. Hari itu, saya terdengar suara aneh. Lepas tu Katni muncul depan saya. Saya telah dibimbing oleh cahaya tu. Muncullah! Sejak dari itu, saya tak dapat jadi Ultraman lagi. Apa yang dah berlaku sebenarnya? Cakap, kenapa awak pilih saya? Beratnya. Hai, janganlah macam tu. Kalau awak sedih, saya pun sedih juga tau. Nampaknya mereka akan susun balik guard Celeb.
Mereka akan pilih orang daripada kalangan kita. Mereka mesti pilih awak nanti. Grade awak pun bagus. Agak-agak kita ni dapat masuk guard select ke? Ha? Kanata, sepanjang awak kat sini, awak tak ada matlamat ke? Geng! Dengar cerita, mereka dah pilih Awak ni betul. Saya terdengar pengajar bersembang tadi dan mereka pilih Nojima, Yamashita dan Sakai. Terbaiklah! Benda belum tentu betul. Tak payahlah monyok. Dah, jom. Okey. Hup. 1, 2, 1, 2. Senang diri. Ini latihan berkawat kamu semua yang terakhir. Jangan terlalu paksa diri. Saya doakan matlamat kamu semua tercapai kelak. Ini adalah tugasan pasukan kamu. Tim A, Ketua Nojima, Isozaki, Sato. Baik. Tim B, Ketua Soma, Asumi, Ichika. Baik. Berkawat 60 km. Macam seronok je latihan ni. Okey. Keluar pada jam 10 pagi tepat. Semua pasukan siap sedia. Roger! Bersurai! Hey. Hello. Sila bagi tunjuk ajar ketua. Harap dapat bekerjasama. Jangan susahkan saya. Tim B Soma di tempat pemeriksaan. Jom gerak. Okey. Awak macam mana dekat sana? Kami belum siap menuntut ukur NJ Maximanio. Awak rasa Sphere akan serang kita lagi ke? Memandangkan medan tu masih lagi meliputi planet bumi. Boleh jadi. Awak rasa Ultraman akan muncul semula? Entahlah. Harap ada benda yang baik datang kepada kita. Kanata, awak okey? Ya. Setakat ni dah 200 km kan? Dah tentulah tak. Kejap, Somariuman. Awak tak rasa kita kena jalan pelan sikit ke? Saya tak ada pun jalan laju. Taklah, awak jalan laju. Memandangkan rentak kawan awak ni sangat penting. Kanata! Ultraman Puzzle Swatch. A huge team-up of Ultra Heroes and Kaiju. Over 60 featured characters. Assemble your own personalized team from characters across the Ultra series. A super easy puzzle game. An explosion of special moves and combo attacks. Combine powers to solve puzzles and maintain peace throughout the universe. Ultraman Puzzle Swatch. Available now. Ini Somariuman. Tolong jawab. Hoi, buat apa tu? Hubungi markas. Kita akan tarik diri. Hah?
Kenapa? Kaki awak tu dah cedera. Kita pun tak sempat tiba ke tempat pemeriksaan seterusnya. Apalah, belum cuba belum tahu lagi. Okey, terima kasih ya, Ichika. Aduh. Awak dengar sini. Awak tak cukup stamina. Kalau kita lambat sampai dalam masa yang ditetapkan, kita akan gagal dalam misi ni. Lebih baik kita telefon markas dan tarik diri. Awak jangan risau. Saya takkan paksa diri, okey? Saya cuma nak tahu sejauh mana saya boleh pergi je. Awak tak faham. Gagal bukan satu pilihan. Kenapa pula? Kenapa awak tanya saya nak masuk guard select? Saya kena buktikan pada mereka yang saya layak untuk sertai mereka. Itu tujuan saya datang ke sini. Apa tujuan awak datang ke sini? Saya pun nak juga. Apa awak ingat dengan cara awak ni? Boleh menang macam tu sekali ke? Cuba tanya diri awak, awak rasa awak layak ke dapat masuk guard select? Awak pun tak nak tengok sejauh mana kita boleh pergi lagi. Sebab satu kesilapan awak nak mengalah je. Awak ingat itu yang mereka nak ke selama ni? Kurang ajar! Saya rasa apa yang Somario membuat tu benda yang betul. Tapi, saya faham perasaan awak tu. Tak apa, Somarimon. Apa kata kalau kita cuba sekali lagi? Kali ni saya janji, kalau saya rasa tak boleh, saya akan cakap. Ichika. Saya pun ada impian juga. Saya nak bekerja di pembangunan angkasa. Tapi malangnya Sfia dah musnahkan impian saya. Jadi, saya nak selamatkan kawan-kawan saya dan mereka yang tinggalkan bumi. Saya nak jadikan planet bumi ni tempat kita boleh mengejar semula impian kita. Saya tak yakin saya boleh ubah semuanya. Tapi, saya akan buat sebab saya pasti ia boleh. Saya yakin itu tindakan yang betul. Sebab macam mana pun saya kena buat sesuatu. Ini medan perang. Awak jangan nak mengarutlah. Perhatian semua pelajar. Ada amaran kecemasan kod 3. Latihan dibatalkan. Sila tinggalkan tempat itu dengan segera. Saya ulang. Sila tinggalkan tempat tu. Hei, Kanata! Ichika! Keluarkan amaran kecemasan kod 4 sekarang. Roger. Death Drago, kita pernah kesan naga lain yang sejenis dengannya dulu. Ya, saya masih ingat lagi. Ia goyangkan kepala dan hempaskan ekor di atas pembukaan. Ia cuma takutkan orang. Nampaknya ia rasa terancam. Saya akan pandu Falcon. Tak payahlah risau. Skill saya masih belum berkarat. Rasa gementar pula. Gas Falcon, berlepas sekarang! Cepat! Tinggalkan tempat ni! Cepat! Cepat sikit! Guards Falcon! Jadi sasarkan tanduknya.
Musnahkan satu pun cukup untuk hilangkan rasa lawannya. Kaiju itu tak berhenti. Mustahil. Pakcik okey ke? Pakcik okey ke? Ikut kami. Pergi cepat. Likas! Baik. Guts Falcon! Saya pergi tengok kalau ada orang dekat sana. Oh, Kanata! Saya kena buat sebab saya pasti ia boleh. Saya yakin itu tindakan yang betul. Sebab macam mana pun saya kena buat sesuatu. saya kena lakukan. Saya kena lakukan sekarang! Pinjamkan kuasa awak pada saya. Bersinarlah. Flash dekat! Ultraman? Kaki saya. Gas Hawk. Tanduknya dah musnah. Saya tak boleh kalah sekarang ni. Saya tak boleh dikalahkan. Kaiju? Awak nak saya guna Miklas? Baik, saya faham.
Aduh. Kalau jadi Atroman pun, sakit saya takkan hilang lah. Kanata! Sabar semua. Ya. Tuan Taiji Murahoshi. Saya arahkan kamu tinggalkan tempat ni. Kanata, setahun yang lepas, saya minta awak jaga diri awak sendiri. Ya. Tapi, kami bertiga rasa ini tindakan yang betul. Membantu orang awam. Hukuman tetap hukuman. Kamu kena patuh arahan. Dan jangan bertindak terburu-buru. Sebagai ahli tim Guard Select. Kami Kami minta minta maaf, maaf, Tuan. Tuan. Baiklah. Mari kita pergi jalankan tugas kita. Baik. Okey. Tadi dia cakap Sebagai ahli tim Guard Select. betul lah tu. Betul lah kan? Ini macam tak betul. Ya Betul kan? lah tu. Tuan! Kita perkenalkan diri sekali lagi. Saya Kapten Taiji Murahoshi. Saya pembantu kapten dan juruterbang. Nama Sawa Kaizaki. Gembira jumpa. Saya Soma Ryumon. Saya Ichika Kirino. Saya Kanata Asumi. Nak tanya, yang pandu pesawat tempur baru hari tu pembantu Kapten Sawa Kaizaki kan? Bukan. Awak silap Kanata. Bukan saya yang pandu pesawat tu. Saya yang pandu. Nama saya ialah HANE2. Gembira berjumpa dengan awak semua. Wah, robot. Ia sebuah AI. Guardshawk adalah pesawat tempur tanpa pemandu manusia. Ia rakan sepasukan kita. Kita berenam adalah Guard Select yang baru. Kita bertiga. Ahli Guard Select. Mari kita bekerjasama untuk melindungi sesuatu yang penting.
navigasi Dimensi Ultra Kanata. Mari kita kaji lebih lanjut tentang kad Dimensi Ultra. Sila mulakan, Kanata. Kad pada hari ini adalah Midclass. Tingginya 40 meter, berat 20,000 tan. Kaiju ini muncul apabila kad Midclass diaktifkan. Kaiju yang mantap dan telah menyelamatkan Atroman Decker dari bahaya. HANE-2 ni nampak macam kaku kan? Baik, saya akan laraskan semula. Okey. Kita jumpa di lain hari ya. Jumpa lagi. Pesawat tempur baru Guts Select, Guts Hawk. Kami patut bekerjasama dengan HANE-2 ni tapi... Harap dapat bekerjasama. Alamak. Apa? Ini kuasa baru ke? Akan datang dalam Atroman Decker. Ayo, Guts Select. Jumpa lagi nanti.みんな楽しんでくれたかな。チャンネル登録すると動画の最新情報が届くんだって。君の応援待ってるぞ。